Bayangkan dunia ini sunyi tanpa arah. Mata terbuka namun jiwa terperangkap dalam gelita. Lalu muncul satu cahaya, tidak menghilangkan mata tetapi menerangi jiwa. Itulah PENDIDIKAN, pendidikan inspirasi dunia. Apalah kamu semua ni? Tajuk kita pada hari ini pun kalian tidak tahu. Alah, kalau tahu sangat, apa tajuknya? Tajuknya ialah pendidikan menginspirasi dunia bertransformasi. Cepat-cepat! Cikgu dah sampai! Cikgu dah nak sampai? Awak semua! Buat apa tadi? Cikgu! Dah dekat sana, buat petang. Dah dekat situ, main bola. Dah dekat sini. Hai! Mengumpat cikgu. Hai! Apalah nak jadi dari kamu semua ni? Dah, cepat bagi salam. Hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum. Pembuka bicara. Kami datang membawa berita tentang sekolah, tentang dunia. Lihat guru kami, sumber inspirasi. 0206. Sumber digital memacu kebudayaan. Bukan sekadar telefon di tangan, tetapi ilmu dalam fikiran. La 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 la. La 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 la. Apa dikele di dalam raga? Apa dikele sayang di dalam raga? Pendidikan sulu jalan yang benar, membina insan berjaya semua. Lepas itu, buat apa? Buat menimba ilmu setiap masa. Dunia berubah, maju dan jaya. Pendidikan senjata paling ampuh yang mampu mengubah cara migrasi. Lihatlah dunia sekarang 2026 bukan lagi era yang dahulu. Baik, sudahlah Melayu. Hari ini saya bukan nak ajar matematik maupun tokoh-tokoh sejarah. Tetapi saya ingin bercakap tentang kamu. Apa? Tentang saya? Tahu dah, saya memang yang paling kacak. Tak kuasa bu, tentang apa itu cikgu? Anak-anak, dunia sekarang sedang bertransformasi, sedang berubah dengan sangat pantas. Dalam sekelip mata sahaja. Sekelip mata? Macam ni ke cikgu? Cing-cing. Ikut kamulah. Dan dengar baik-baik. Pendidikan bukan sekadar menghafal fakta untuk lulus periksa, tetapi membentuk jati diri dan kemahiran berfikir kamu semua. Faham? Faham cikgu? Jangan takut dengan transformasi dunia. Sebaliknya, jadikanlah transformasi itu sebagai semangat untuk kamu terus menjadi lebih baik. Di mana orang yang abaikan ilmu akan sentiasa bertinggalan. Tetapi orang yang menjadikan ilmu sebagai inspirasi, dialah yang akan mencorak dunia. Pendidikan murni satu inspirasi, membentuk jati teguh pribadi. Akal dijana, ilmu diisi, dunia berubah, bertransformasi. Tiada lagi jurang yang lama, akses digital milik bersama. Inklusi dibina serata warna, mencorak dunia megah ternama. Cikgu, saya dah berevolusi. Dulu
saya ni pemalu. Sekarang saya dah jadi ratu dalam TikTok. Saya pun. Dulu saya tidur 8 jam di rumah. Sekarang saya boleh tidur 12 jam termasuk kelas sejarah. Wah! Berevolusi kan? Aboy, itu bukan berevolusi. Itu namanya transaksi mimpi ke alam gaib. Tidur di kelas, mimpi berjaya. Transformasi apa kalau macam tu gaya? Maaf. Hadirin sekalian, buka mata, lapangkan dada. Cikgu, transformasi ini ada berapa aspek? Transformasi ini. Kami tahu cikgu, kami tahu. Serahkan sahaja pada kami. Terdapat 4 aspek transformasi. Yang pertama, Kelestarian alam, yang kedua, inovasi teknologi, yang ketiga, keadilan sosial, yang keempat, kestabilan ekonomi. 4 aspek, satu misi. Menjaga inovasi, menjunjung keadilan. Inilah gambar dunia alternatif. Lihatlah tembok perbezaan telah runtuh. Dunia berubah, segalanya bertransformasi. Pendidikan bukan lagi milik si perbankan, bukan lagi kekayaan yang berkuasa. Faktanya, Tiada lagi jurang antara miskin dan kaya. Dahulu tersimpan di istana, kini tersebar di seluruh dunia. inilah realiti. Akses digital meruntuhkan jurang sosial. sesiapa yang berilmu, dialah yang mencorak dunia. Tanamkan di jiwa, ilmu menjadi kejayaan, martabat melonjak tinggi. Pendidikan hebat melahirkan insan kuat, memahat nama negara di pesona dunia. Pendidikan menginspirasi dunia bertransformasi. Kami belajar, kami mengubah dunia. Zuzak. Cikgu, sekarang dah boleh nyanyi ke? Baik, memandangkan kamu semua bagus hari ini, cikgu benarkan. Yeay! Hati-hati cari ilmu. Hati-hati cari ilmu. Masa depan kita jaga. Masa depan kita jaga. Buka buku jangan semu. Buka buku, jangan jemu, isi ilmu dalam jiwa. Hei, marilah kita belajar dahulu, kemudian nanti tahulah sebabnya. Mari kita sama-sama ubah dunia menjadi lebih maju juga berjaya. Dunia berubah, zaman berbeda. Teknologi berubah, minat harus tegak. Pendidikan bukan sekadar cadang tangan. Tetapi memantau depan menghancur kejahilan. Sesiapa yang berilmu, dialah yang akan mencorak dunia. Kami belajar, kami mengubah dunia. Daripada kami, generasi transformasi, pemacu inspirasi. Wassalamualaikum. Majulah pendidikan, majulah dunia. Sekian. Terima kasih.